30 hari, 30 resepi. Koleksi Ramadan dan Syawal bersama Akak Gorgeous memasak. So hari ni kita nak buat sambal sotong simple tapi sedap. Panaskan kuali, masukkan sotong yang dah dibersihkan dan dipotong tanpa air. So kita nak matikan air. Masaklah sekejap sampai tinggal dah separuh air. Jangan lama-lama, nanti dia liat. Angkat, toskan dan boleh ketepikan. Sediakan kuali, panaskan minyak, nanti full resepi tengok kat caption. Masukkan bawang yang telah kita kisar halus, kacau-kacau sedikit. Lepas tu masukkan cili kisar. Yang ni boleh tukar guna cili serbuk pun boleh, tapi lagi sedap pakai cili kering yang telah kita kisar lah. Masukkan asam keping, gula peram. Nak tukar gula putih pun boleh. Masukkan serbuk perasa secukup rasa kita. Okey, sambal dah pecah minyak, dah masak macam ni. Masukkan sotong yang telah kita ketepingkan tadi. Kacau-kacau rata, balik-balikkan. Kalau tak nak berkuah, cukup sekadar kering macam ni. Kalau rasa sambal tu nak berkuah sikit, boleh tambahkan air. Okey, ini terpulang cita rasa. Dan macam ni kita nak berkuah-kuah sikit lah hari ni kan. So, masakan sambal kita dah pun siap. Boleh cuba. Jangan lupa tahu, koleksi Ramadan dan Syawal bersama Akak Gorgeous memasak. Bye!